apakah telah selesai saksi yang ke-6, iaitu pengawal keselamatan sekolah. Kita boleh ringkaskan daripada keterangan saksi pengawal keselamatan ini ialah yang pertama, dia dapat mengesahkan badan arwah dipindahkan jauh daripada tempat yang ditemui. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh mengesahkan terdapatnya MA, dan mengikut saksi ini, MA ini telah dilarang dan diharamkan. Yang ketiga ialah mengenai wujudnya insiden kecurian pada malam tersebut. Jadi dia pun mendapat tahu tentang kecurian ini daripada salah seorang pelajar asrama. Kami pun tidak tahu siapa, tapi terdapat seorang pelajar yang memberitahu bahawa duit pelajar tersebut hilang pada malam itu.